pukul 6 tapi tetap tak sabar. Aku dah janji dengan diri aku sendiri untuk aku upload juga video dekat YouTube. So hari ni day 2 Ramadan. Aku ada kerja di Subang. So aku decide untuk share dengan korang lah. Aku masih tak faham aku punya video kamera ni. Kenapalah dia punya colour aku rasa tak cantik. Korang tengok cantik tak? Kita nak masak ke rumah dulu kan? Lupalah nak bawa Tupperware. Ya Allah, aku ingat nak bawa balik. Ya ke? Oh, I forgot to tell you, I'm a talent for the Faiza brand. Kalau tak sedap tu kita adjust kat rumah lah. Ini sup ayam. Tapi kita buat sup ayam sekejap lagi lah. Mengguntis rempah sup Faiza. Kita dah nak start masak. Kita nak masak. Kita dah siap dah buat sup ayam. So sekarang kita nak hidang. Tapi sebab kita belum puasa, kita tak makan lah ya. Masak yuk. Biasa kita masak di dapur kita, dapur biru kita tu. Tapi hari ni kita masak dekat studio. Kita guna rempah Faiza. Kita nak plating. Kita nak letak dalam mangkuk. Macam ni. Tinggi sangat. Macam ni okey ke? Yaya punya position. Okay. Dia sikit je yang sebab tak berat kan. Okay, dah. Dah. Kalau macam shoot, memang I very particular sikit lah pasal plating. So I akan buat plating. Banyak ni kena belajar dengan Lee ni. Tengok bawang kulit dia punya terkoyak sikit pun dia betulkan. Okay bang. Okey. Rasa cepat lah. Sup sekejap. Kita resepi ni tapi kita tak buat hari ni. Okey, siap satu resipi. Menu yang aku dah selalu buat. Nampak tak? Kita punya sup. Ni aku buat time lapse. Okay, ready time lapse? Cepat dah panas kuali. Aku tukar sekejap Okay. Dah pukul 6 tapi tak tahu nak masak apa. Chill. Korang kena ada 4 bahan magic ni. Korang kena ada 4 bahan magic ni kat dapur. Dijamin buka korang settle. Sedap pun sedap. Rasanya ayah macam, alamak dah pukul 6 lah. Tak tahu nak masak. Lama dah pukul 6 lah. Tak tahu nak masak apa. Itu masa stop. So yang masuk chill. Macam yang tarik nafas juga. Okay, chill. Camera rolling. Alamak, dah pukul 6 lah. Alamak, tengok jam. Jangan pun. Yang kedua, kita ada serbuk kari daging. Bukan boleh buat kari je, cubalah guna sikit untuk letak dalam ayam. Okay. Dan perah limau dan 1, 2, 3, secubit garam. Macam mana? Dia dah tarik. Tak perlu. Siap? Siap. Dah boleh balik dah? Satu lagi. Ada? Kan, satu lagi. Oh, ni je. Oh, okey dah. Satu je boleh balik. POV? Dua. Ini nombor 2 punya. Ni berdua bukan yang overlay. We are done. Nak balik rumah dah. Tunggu aku sampai dekat kereta lah. Okay. Alhamdulillah dah siap semua. Hari ni habis awal. Hari tu yang first aku datang sini untuk shoot content. 7.30 jugalah sampai rumah. So hari ni kita habis awal. Aku rasa beta aku balik terus rumah sebab takut jalan jam Tadi kan, oh ya lupa. Tadi, ya Allah kat belakang, mana? Nampak tak? Okay, tadi aku ada beli bahan-bahan masakan Khairul Aming. Sebab nak shoot tadi ada barang yang tak cukup. So
So diorang macam nak order tapi small order pula charge kan. Jadi aku macam malah aku nak beli barang dapur, aku beli dekat Grab. So tadi aku dah beli barang-barang dekat dapur, aku nak masak untuk Khairul Aming punya menu lah. Cuma hari ni mungkin aku tak masak, kita orang makan luar lah kot. Jadi video masak-masak masakan Khairul Aming kita akan buat. Aku nak sign up jadi student Khairul Aming this year. Itu saja video untuk hari ni. Thank you so much for watching. Aku akan terus edit video ni and upload as soon as possible. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye guys.